Barat. Monica, awak yang pertama untuk memutar roda. Tidak, saya tidak mahu kaktus. Dan ini dia, saya tidak akan menolak krim. Awak tidak boleh buat begitu. Kaktus bermaksud kaktus. Awak tidak bernasib baik. Tetapi jangan risau, nanti saya akan bernasib baik dan awak akan gembira untuk saya. Mari kita lihat. Hebat! Woohoo! Saya beritahu anda, tiada yang lebih baik daripada hubab-hubab gam, terutamanya apabila ada banyak daripadanya. Saya mahu keluarkan mereka dari kotak secepat mungkin dan tampal mereka pada kek. Ya, hebat! Saya rasa ia akan jadi sesuatu yang sangat sedap. Hebat! Hei! Setakat ini, saya ada kek yang paling terang yang pernah saya lihat. Dan itu bukan sahaja. Dan saya boleh membuat bentuk hati daripada gula-gula getah yang masih ada untuk mencantikkan lagi kek saya. Benar! Sangat sedap. Monica, apa pendapat awak? Ia sangat comel. Sudah tiba masanya untuk mencubanya. Hebat! Wah! Ia sungguh sedap. Saya nak makan kek seperti ini sekaligus. Ya! Hei! Boleh saya cuba sekurang-kurangnya hati itu? Tidak! Saya akan makan sendiri juga. Adakah kamu mahu melihat gelembung terbesar dalam hidup kamu? Apa masalah dengan kamu? Kamu tidak mahu berkongsi dengan saya dan saya tidak mahu melihat gelembung kamu. Ambil ini. Ah, beraninya awak. Ah, seluruh muka saya melekit sekarang. Berhenti ketawa. Lebih baik awak makan kek kaktus awak. Macam mana saya nak makan? Kaktus itu berduri sangat. Faham? Jika anda membuang duri, maka kaktus tidak akan menyebabkan masalah serius. Tetapi gunting kuku jelas tidak mencukupi. Dan ini terlalu besar. Saya rasa pengepit ini sempurna untuk memangkas kaktus. Apa? Betapa bosannya. Sedia. Hebat. Sekarang hanya tinggal satu perkara, parut kaktus pada kek saya. Apa masalah kamu? Ia nampak sangat comel. Baiklah. Ia kelihatan agak bagus. Ya! Berhenti bercakap. Sudah tiba masanya untuk makan. Baiklah. Saya harap rasanya sama bagus seperti rupanya. Oh, tidak. Ia seperti makan kek rasa rumput. Menjijikkan. Selamat makan. Wah! Ini adalah portal ke dunia. Dunia gula-gula? Betapa aneh. Saya tertanya-tanya apa yang ada di dalamnya. Wow! Apa aku sedang buat? Chu! Ada Free Mercury. Pergi. Baiklah, saya akan buat bunga biru dan pintu merah jambu. Bagus! Bumbungnya berwarna semua warna pelangi. Saya sudah suka ia. Jangan lupakan gula-gula. Ini sangat hebat. Wednesday, apa yang kamu hasilkan? Pincher dimension rope. Silver pura adunan pancake. Kalau may mampu ang keluhan sa laruannya dengan terap. Saya perlu melakukannya sekali lagi. Terima kasih. Ya, saya akan lebih baik kali ini. Baiklah, mulai dengan hijau. Selamat tinggal. Tunggu apa? Ayo, berhenti. Dan Berhenti. waktunya ialah... Oh, tidak, Rabu. Ia tidak kelihatan. Dan giliran Anda. Terima kasih. Tunggu sebentar. Membalikkan ia. Itu hebat! Kristus pergi ke... Peluk Lindsay. Maaf, saya lupa. Jumpa lagi. Coba telur coklat lollipop. Dan itu semua milik saya. Saya sangat marah. Mary pun pokok getah. Baiklah. Hebat. Kita mulakan. Oh. Gula-gula kapas Rubik. Dan pemegang pintu adalah donat. Alangkah sedapnya hidangan ini. Saya akan cuba beruang marmalade ini juga. Wah,
Betul. Mari kita pergi ke bandar. Periuk yang boleh dimakan. Ia dibuat dari coklat. Ia hebat. Air saya suka di dalam telur coklat ini. Taburan gula yang manis. Saya suka. Ya ampun, ini syurga. Saya tak boleh berhenti. Semuanya sangat lazat. Sedapnya. Oh, saya rasa tak cukup tenaga untuk menghabiskan makanan. Saya perlu berehat. Saya Wah, lebih banyak makanan sedap. Ini ada gula-gula kapas dan beruang jeli. Rabu, mata gummy marshmallow dan sirap. Menarik. Yeay, saya akan mula. Lihatlah beruang jeli gergasi ini. Satu idea. Saya perlukan mangkuk. Letakkan beruang saya di situ. Dan seterusnya, kita perlukan pengering rambut. Saya ada semuanya di bawah kawalan. Menghidupkan pengering rambut dan mengarahkan udara panas ke arah beruang itu. Selamat tinggal, sayang. Baiklah, ia sudah cair sepenuhnya sekarang. Itu benar-benar mengambil masa beberapa saat sahaja. Tetapi apa yang kamu lakukan sekarang? Oh, saya tahu. Kamu mahu marmalade berbentuk hati. Okay. Hire the marshmallow, or scatterbolter dragano, over bro. Dan temaskan hingga romangi yang dem. Menuangkan for marshmallow. Kemudian saya perlukan penyembur api. Enid, Wong will go say it. Abi serdi wingkirken marshmallow. We go straight. Mbao say it. Siap. Okay. Yazda swersurkan dan dipersfound daripada menggunakan pengering rambut. Apa yang awak buat dengan itu, Wednesday? Ew, tangan kamu sangat kotor dan penuh dengan marshmallow. Oh, saya tahu. Ia kelihatan seperti sarang laba-laba sebenar. Itu idea yang bijak, Wednesday. Anda sangat pandai menghias, Kek. Bagus. Nah, ini hati gami saya. Lihat betapa cantiknya mereka. Mari hias kek dengan ini. Wah, cantik. Baiklah. Apa yang patut saya lakukan seterusnya? Mata gummy. Saya suka itu. Mari kita keluarkan beberapa dari balang. Saya mendapat idea hebat untuk gurauan seram pada Enid. Oh, mata saya. Apa, Wednesday? Oh tidak, mimpi ngeri. Oh, berhenti mengusik saya, Wednesday. Wednesday, berhati-hati dengan gurauan kamu. Wah, adakah itu lempeng berbentuk mata? Anda akan melihat semuanya. Sedikit sirap. Nampak seperti darah segar. Saya suka. Siapa yang menjerit? Enid, pergi. Saya minta maaf. Hiasan awak menakutkan saya. Baiklah, saya ada gula-gula kapas. Saya perlu membuat bentuk yang cantik daripadanya. Seperti awan comel. Dengan mata dan senyuman. Dan lihat pipi itu. Saya sudah menyukainya. Dan ini ada lebih banyak awan. Saya hebat. Hello, apa yang awak mahu? Saya bawa barang terbaik untuk awak. Apa yang patut saya pilih? Betul. Saya perlukan taburan. Ini wang Anda. Terima kasih. Baiklah. Sekarang saya ada taburan kuning dan saya perlu menghias kek dengannya. Super! Saya suka. Bagus.
Kamu bersedia? 3, 2, 1. Mari kita buat lagi. Saya ada buah-buahan yang sedap. Dan saya kurang bernasib baik. Bawang ini teruk. Ya Tuhan. Bernafas, Julie, bernafas. Terima kasih. Awak nak bawang? Baiklah, apa-apa saja. Macam mana saya nak hias kek dengan ini? Saya ada idea. Mike, macam mana awak suka bunga ros bawang saya? Oh, wow, cantik. Jadi ia langsung cendak berbau speak from the bunga. Membuat kelopak yang cantik daripada bawang putih. Tetapi pertama, kita perlu mengupasnya. Itu adalah helah hidup yang sangat hebat. Itu hebat. Selamat menjamu selera. Saya tidak mau makan kek bawang dan kek bawang putih ini. Saya hampir tidak tahan dengan bau yang menjijikkan ini. Air mata sudah mengalir dari mata saya. Oh tidak, ini sangat teruk. Menjijikkan. Hei, jangan menangis, sayang. Saya ada di sini. Baiklah, sekarang giliran saya untuk menghias kek dengan buah-buahan. Pergi, saya akan melakukannya seperti yang diajar oleh guru. Ya, hello. Hello? Ya Tuhan, ya, saya tidak akan lupa pelajaran ini. Oh, tidak. Ia sukar. Tetapi ia menyeronokkan. Bersedia untuk melihat pertunjukan, Julie. Lihat itu. Mari kita lakukan ini. Nampak hebat. Wow, bagaimana kamu suka, kawan? Bagus, Mike. Terima kasih. Apa hidangan. Ini memang sedap. Kamu nak cuba juga? Kemudian ambillah sendiri. Nyam, nyam, nyam. Oh, bagus. Bagaimana? Batu, kertas, gunting. Wah, apa? Banyaknya gula-gula. Hebat. Aduh, makanan anjing? Awak bergurau ke? Itu kelakar. Saya sangat suka marmalad ini. Saya akan gembira menghias kek saya dengan mereka. Wah, sangat bagus. Berwarna-warni. Teruskan. Gel manis. Ia sangat masam. Tetapi ia akan sangat cantik. Sekarang kita boleh tambah lagi gula-gula. Saya rasa ini juga masam. Baiklah, mari kita goncang semuanya. Dan sekarang kita ada serbuk masam. Cantik. Hebat. Wah, Julie. Sekarang mari kita coba. Bau yang menakjubkan dan rasanya sangat sedap. Hah? Apa? Tolong kongsi dengan saya. Baiklah, tidak. Ini milik saya. Anda ada kek Anda sendiri. Makanan anjing. Ia menjijikkan. Saya tak nak makan. Ia berbau busuk. Baiklah, itu sudah pasti. Okey, saya akan cuba dari bawah. Hebat. Itu tidak adil. Baiklah, Julie. Itu menjijikkan. Anjing, adakah kamu suka makanan ini? Adakah kamu mahu saya belanja kek yang lazat? Bingo. Baiklah, mari kita pergi. Mike, itu tidak adil. Tiada anjing. Baiklah. Anda perlu makan kek Anda sendiri. Tunggu. Sangat masam. Bingo. Julie, awak okey? Baiklah. Sementara dia pulih, saya akan beri anjing itu makan.
Hei, hentikan ini. Oh, dia comel sangat. Dia memang begitu. Saya tak boleh menolaknya. Wah, kek yang hebat. Oh, ini untuk kamu, gadis-gadis. Siapa yang melukis lebih baik akan mendapatkannya. Hebat, masa untuk mula. Super! Kita akan memerlukan dough hitam untuk kontur. Dan sekarang isi strawberry dan raspberry. Tidak. Coklat lebih baik. Masa sudah tamat. Sudah. Baiklah. Mari letakkan lempeng di atas pinggan, saya rasa. Baiklah, mari kita lakukan ini. Kami dapat kek. Bravo, gadis-gadis. Kamu berdua menang. Hebat. Hooray. Tahniah Wednesday. Wah, Terima kasih. nampak hebat. Mari sini, Patch. Dan saya ada hati dan seekor unicorn. Nyam, nyam, nyam. Yay! Hebat. Batu, kertas, gunting. Saya menang. Oh, yesterday min Pikachu. Ya, Dekhaidir bergurau. Asa Rebecca jika kau melukisnya dengan baik. Jangan fikirkan pun. Kita akan lihat tentang itu. Saya mesti menang. Tangan apa? Adakah tangan ini lebih baik? Avaisak, Sonyam, Oich, Arat sini ak Hoslin, Ambaik sa Tamots, sa Wikirir sa Pointo. Oh, daya, gadis-gadis, habiskan. Oh, da. Lihat Pikachu saya. Bagaimana? Hebat ini. Wednesday, tunjukkan lukisan itu. Ada center pass instant counter fame, so. Sorry for. Oh, alangkah buruknya. Pemenangnya ialah Enid. Hori, saya selalu bermimpi saya adalah Pikachu. Sudah tentu ia milik awak. Sayang. Terima kasih. Mari terbang, kawan. Tidak di sini. Bagus. Oh, mari kita mula menghias. Mari lihat apa yang kamu ada. Ini ada gula-gula pelangi yang menarik. Wednesday ada gula-gula masam yang teruk. Ini akan mula dahulu. Saya nak mulakan dengan Skittles. Ia sangat cantik. Saya suka gula-gula berwarna-warni ini. Mereka sangat sedap. Susah nak berhenti makan. Enid, hias kek itu. Awak betul, Wednesday. Baiklah. Mari kita mulakan dengan lapisan pertama. Saya nak tutup semuanya dengan Skittles. Ia tidak berjalan secepat yang saya sangka. Adakah kamu bergurau? Tunggu sebentar. Saya ada idea. Mari kita buat begini. Enid of One Waltz Woodward. Enid, you dah buat Wednesday berdaya intelligent berbeda. Tetapi ia memang kelihatan cantik. Mari kita lihat apa yang Wednesday akan buat. Untuk permulaan, saya perlukan gula-gula pop. Sebagus hitam itulah yang saya perlukan. Hebat. Mari tuangkan ke atas kek. Sedap buruk. Gula-gula toxic waste. Saya juga tahu apa yang perlu dilakukan dengannya. Ming speak kawa saya. Membuka balang gula-gula. Enid, Cruiser May is selling. Oh, ya sangat masam. Saya sudah beri amaran kepada kamu. Baiklah, tuangkan gula-gula ke dalam kawah. Is mencuci better dan rangkir dan mencampurkan semuanya. Bagus, ramuan saya sudah siap. Menuangkannya ke atas kek. Warna hijau yang menunjukkan. Wah, itu hebat. Wednesday. Idea yang bagus. Pergi, Enid, kamu mengganggu saya. Sekarang,
Ular getah. Ia agak panjang. Baiklah, saya tak boleh menahan diri daripada mengenakan Enid. Enid, sayang, lihat apa yang saya ada. Apa? Ular. Jauhkan ia. Tunggu sebentar. Ia adalah ular marmalade dan ia sedap. Mari kita hias kek ini. Saya akan letakkannya di atas. Ya, itu adalah idea yang bijak. Enid, teruskan. Saya akan makan gula-gula saya buat masa ini. Baiklah, saya masih ada banyak gula-gula getah berwarna-warni. Kamu tahu apa? Mari cuba satu. Lihat warna merah jambu yang cantik ini. Betapa lazatnya. Biar saya tiupkan gelembung. Itu dia. Wah, itu besar sekali. Enid, awak memang kelakar. Oh, awak ada idea? Apa itu? Saya tahu. Kamu mahu buat spaghetti gula-gula getah. Betul tak? Ia akan kelihatan hebat. Ma, kita berikan. Sesuatu sudah berlaku. Wah, hebat. Gadis-gadis, kamu telah melakukannya dengan baik dan masing-masing dengan gaya sendiri. Saya mau jadi yang pertama untuk memutar roda. Adakah kamu bergurau? Saya benci kerang. Kenapa saya begitu malang? Kerana saya bernasib baik. Saya dapat krim. Yeehaw! Dan saya akan tuangkannya di atas kek sekarang untuk menjadikannya lebih sedap. Ya, perkara utama ialah menggoncangkannya dengan baik. Sedia. Sekarang anda boleh makan. Ya. Apa? Santa Claus, apa yang awak buat di sini? Tahun baru bukan datang tak lama lagi. Sangat lucu. Awak hanya cemburu dengan saya kerana saya ada sebiji kek penuh. Dituangkan dengan krim manis. Hebat. Sangat sedap. Ya, saya tidak akan menolak perkara seperti itu. Ayuh, ada kek menanti awak juga dengan kupang. Mereka sangat menjijikkan. Apa? Hei, dan sangat keras. Nah, kerana mereka, saya kehilangan gigi. Selepas ini, saya tidak akan menyentuhnya lagi. Tidak, tolong. Anda hanya tidak tahu bagaimana memakannya. Anda tidak perlu makan cengkerangnya. Yang penting ialah apa yang di dalamnya. Lihat betapa sedapnya ia. Oh, betulkah? Itulah yang patut kamu letakkan di atas kek kamu. Bau apa ini? Adakah saya perlu makan mereka? Sudah tentu. Ish, menjijikkan. Dan sebaik sahaja tangan kamu terangkat. Bagaimana kamu boleh merosakkan kek yang begitu sedap? Saya rasa nak muntah hanya dengan melihatnya. Dan saya betul-betul akan muntah sekarang. Wah, Suzy, kamu ada mutiara yang besar di sini. Hei, Suzy, hentikan. Saya yang buka kerang ini, jadi ini milik saya. Pulangkan balik. Beri kepada saya. Tidak, tolong. Dan mutiara itu juga milik saya. Oh, tidak. Dan di mana ia sekarang? Saya perlu mencarinya dahulu. Oh, kenapa awak? Saya akan cari. Itu kepunyaan saya. Oh, tidak. Tiada apa-apa. Tidak, tolong. Nampaknya kami berumuran kupang dan kek hanya untuk sia-sia. Kali ini, giliran saya Sembahkan kepada anda anak patung Barbie. Jelas. Mulakan. Dia sangat comel. Besar! Hurray! Dia cantik. Silakan. Mari kita pergi. Baiklah. Saya akan mulakan dengan warna merah jambu. Saya takkan ada masa untuk melukis keseluruhan Barbie, jadi saya akan lukis kepala sahaja. Bagus! Wednesday, kenapa kamu tak buat apa-apa? Chimps na for Barbie. Lebih baik berseekor naga like zombie. Itu idea yang hebat. Ayan, bot locker yang mengejutkan sekarang, right? Iko recommend jadi keranda zombie Tunggu berwarna sekejap. merah jambu.
Oh, Bagus. Ya, perlu tebak the better bintang day meet. Sempurna. Mari, karakolan sebulan Teruknya. luar biasa. Lihat itu. Matahari. Oh, saya pun sudah siap. Bodoh! Oh, tunggu. Dia tak boleh lukis lagi. Annette, dah bersedia? Apa? Hebat! Saya kenal Barbie. Oh, alamak. Siapa yang menang? Ayo. Saya tahu ia bukan. Ia bukan zombie, jadi Edwin menang. Oh, Wendy, saya sangat gembira. Jom berkawan. Hey, saya sangat gembira. Hello, jadi kawan. Hello. Apa? Mari. Dia boleh bercakap. Saya pun mau satu. Barbie dan saya akan menjadi sahabat baik. Semoga kamu sihat, Top. Ia kosong. Baiklah. Kemudian dia kata dia mahu saya untuk... Lihat! Hai, semua! Bagaimana pendapat kamu tentang piring terbang itu? Kue, saya Encik Angsa. Kue, hello gadis-gadis. Rabu, lihat seekor angsa. Jadi apa? Senyum, itu lebih baik. Oh, lukis saya. Masa bermula. Hooray! Kita boleh mula. Pertama, saya akan ambil warna hitam dan buat garisan luar. Dan sekarang saya akan warnakan hidung, kaki dan badan. Dan beberapa sayap tentu saja. Hebat, sempurna. Angsa membosankan. Lebih baik lukis raksasa. Itu hebat. Sempurna. Oh, masa sudah habis. Saya sudah siap. Lihat. Oh, lukisan yang cantik. Dan sekarang lihat saya punya. Betapa seramnya gigi itu. Oh, itu bukan. Enid menang. Ya, mari sini, sayang. Bagus sekali. Ini untuk kamu, Enid. Apa? Oh, kawan. Baiklah, itu tidak mengapa. Saya sayang kamu.